Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan saya titipkan kepada semua. Sungai mengalir lesu, seakan-akan membawa kisah terpendam di dasar waktu. Sebuah garapan istimewa, lahir daripada jiwa halus sastrawan keempat tersohor Malaysia, Dato' A. Samad Said. Beliau tokoh sastra yang sangat dikagumi. Nama diberi Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Sharif. Saya merupakan anak didik SMKA Sultan Muhammad Melaka. Kod sekolah saya ialah MRA 2125. Membaca penerang kegelapan jiwa, menghidupkan cahaya di relung hati terlupa. Sepatah kata dibaca, sejuta makna terasa. Atas dasar kuaris bangsa yang mencintai kerukunan hidup bermasyarakat, saya berasa begitu teruja untuk berkongsi resensi buku hasil pena sastrawan terulung negara ini. Novel berjudul Sungai Mengalir Lesu ini merupakan sebuah novel bertemakan pergelutan hidup manusia meneruskan kehidupan yang serba kekurangan. Pendudukan Jepun selama 3 tahun 8 bulan menjadi inspirasi kepada penulis ulung ini dalam menghasilkan sebuah novel pendek yang merakamkan kehidupan zaman Jepun yang sangat perit dan panjang. Novel ini diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1967 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengandungi sebanyak 107 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 6 bab. Ayo kita meluangkan masa bersama-sama untuk mengikuti lisensi buku menarik ini. Kisah dimulakan dengan watak Tumina, seorang janda yang tidak mempunyai anak tetapi mempunyai adik lelaki iaitu Dalim. Demi memastikan kelangsungan hidup mereka, dia terpaksa mempergunakan Basir untuk memberi dia makanan. Sebagai cagaranya, Tumina perlu menyerahkan maruah dirinya kepada Basir walaupun Basir terpaksa menyeludup makanan sojar Jepun. Di sisi yang lain, terdapat juga dua watak yang sangat menghargai nilai persahabatan. Hal ini dapat digambarkan melalui perwatakan Irwan dan Mulyadi. Mereka hidup menderita, menjadikan kawasan perkuburan sebagai tempat berteduh. Namun sayang, Mulyadi rebah dalam kesakitan yang tidak tertanggung. Hal ini menambahkan kepiluan hati Irwan. Apatah lagi, dia perlu menunaikan wasiat sahabatnya itu agar jasadnya ditenggelamkan di dasar sungai. Kerana baginya, sungai itu bukan sekadar aliran air, tetapi sahabat setia yang pernah memberi kehidupan di tengah keperitan. Seterusnya, watak Tompang yang tepuk dan buta selalu mendapat simpati penduduk, terutama nyamak buruk yang sentiasa menggendong anak ini masuk ke dalam shelter setiap kali semboyan berbunyi. Di samping itu, watak-watak bukan berbangsa Melayu seperti Giap Hong, Limpo dan Kamsing turut digambarkan sebagai mangsa kekejaman perang, melambangkan bahawa penderitaan tidak mengenal kaum. Seterusnya, kerana kemiskinan juga, terdapat ibu bapa yang sanggup mengahwinkan anak perempuan mereka yang masih muda dengan peniaga India. Kanak-kanak seperti Dalim, Sukun, Bahrum, Laici dan Aman seolah-olah tidak terganggu oleh kekotoran sungai yang syarat dengan bangkai manusia, haiwan, najis dan lumpur. Bagi mereka, inilah satu-satunya hiburan yang mampu dinikmati pada zaman perang yang kejam dan lelah itu. Pada pandangan saya, jalan cerita novel ini mudah difahami, sangat menyentuh hati dan syarat dengan pengajaran berharga. Dari segi ilustrasi kulit buku pula, warna merah ini sangat sesuai dengan jalan cerita yang dihasilkan. Wajah penulis Dato' A. Samad Said yang tertera pada kulit buku ini menjadi simbol suara dan gagasan beliau. Setiap bab saling dikaitkan antara satu sama lain. Watak yang ditampilkan dalam cerita ini juga memainkan peranan penting kerana memperlihatkan unsur kepelbagaian dalam binaan plot cerita. Penggunaan perkataan yang asing bagi saya seperti toka, sojar Jepun, ambin dan sebagainya ternyata memperkaya kosakata dan membantu menghasilkan karangan dengan lebih menarik.
Penghairan cerita ini memberi iktibar buat diri saya dan kita semua betapa pada zaman perang ternyata nyawa manusia menjadi begitu murah sekali, sedangkan makanan menjulang tinggi harganya, menjadi rebutan demi secebis kehidupan. Kesimpulannya, ingatlah keamanan yang kita nikmati pada hari ini bukan sekadar nikmat, tetapi satu anugerah yang tidak ternilai. Kita harus bersyukur serta mempertahankannya dengan penuh kesadaran agar sejarah yang lama tidak berdarah kembali. Damai terpelihara, negara sejahtera, masyarakat harmoni selamanya. Sekian, terima kasih.